Dalam lawatan siri saya Ramadan bagi tahun 1435 Hijrah pada tahun ini, ya, 3 kawasan bazar Ramadan yang saya lawati secara personal, tidak melibatkan kementerian dan jabatan. Secara peribadi saya, orang kata, turun secara, orang kata, bukan menyamar, sebagai pengguna khususnya. Saya melihat bahawa peletakan tanda harga terhadap peniaga-peniaga ke atas barangan yang mereka jual amat-amat baik sekali. Ini amat-amat baik sekali. Cuma penandaan harga ini tidak standard. Tidak standard. Mereka meletakkan tanda harga dalam satu bidang yang tersuruh. Maksudnya, kalau kita jual barangan, ada 12 jenis barangan, dia tulis dalam satu manila kad yang besar, ditempel dekat dinding atau kat warung, ya, pengguna tidak nampak, ya. Usaha ke arah letakkan tanda harga ada, tapi cara meletakkan tanda harga itu tidak mengikut kehendak kita sebenarnya, bawah kementerian. Maka saya mengusulkan kepada pihak peniaga, letakkanlah tanda harga mengikut barangan yang kita jual. Kalau barangan kita jual 20 jenis makanan, letakkan 20 jenis kad tanda harga ke atas barangan itu. Maka bagi kita di pihak kementerian khususnya, dalam pemantauan kita masih dalam peringkat memberi nasihat. Tapi bila nasihat ini tidak diikuti dengan baik, maka pihak kementerian akan mengambil tindakan ke atas peniaga-peniaga tanpa meletakkan tanda harga, kerana ia menyalahi Akta Kawalan Tanda Harga dan Pencatutan 2014. Boleh diambil tindakan, tapi untuk memberi peringatan kepada peniaga, kita rasa perlu dan wajib meletakkan tanda harga pada tempat yang sesuai.